You are the more probable PM in this ni, but maybe I'll take it anyway. Saya bagi contoh yang pengalaman saya. So saya setuju kalau sekiranya sesi saya dengan jawatankuasa kira-kira wang negara berkaitan dengan vaksin dibuat secara live, tetapi waktu saya tunjuk sebab itu bukan keselamatan negara, itu memang perundangan lah. In terms of perbezaan jurang antara CEO dengan pekerja pertengahan yang boleh diterima. Should Parliament hold hearings like the US Congress for cabinet confirmation or investigations? So, sebagai latar belakang di Amerika Syarikat, pendengaran awam oleh jawatankuasa Kongres merupakan satu amalan utama, terutamanya berkaitan dengan ketelusan, semak imbang dan keterlibatan wakil-wakil rakyat dalam proses pentadbiran negara, dan antaranya adalah jawatan-jawatan menteri dalam kabinet. Di sana dia panggil setiausaha kabinet, mestilah disahkan ataupun diluluskan oleh Senate Confirmation Hearing. So sesiapa yang dicalonkan, so presiden yang menang ada kuasa untuk mencalonkan dia punya anggota jemaah menteri ataupun anggota pentadbiran utama. Dan ia mestilah melalui proses pengesahan oleh Senate, oleh Kongres. Kalau dia tak lepas, maka dia tak akan jadi menteri. Dan kita lihat bahawa ada beberapa contoh di mana sebelum nak sampai ke Senate pun White House ataupun Rumah Putih pun dah tarik pencalonan tersebut sebab dah dapat isyarat bahawa dia tak akan lepas lah di Senate. So soalannya sama ada benda ni perlu dibuat di Malaysia. Okey, pertamanya adalah perbezaan sistem kita lah. Sistem kita lebih kepada sistem Westminster yang mengikut amalan di United Kingdom sebab demokrasi dan juga sistem kerajaan kita memang model after Westminster system dan bukannya sistem Amerika Syarikat, di mana Perdana Menteri ada kuasa mutlak tertakluk kepada diperkenan oleh Yang Tuan Agong, but that's more of a formality untuk melantik menteri ataupun anggota jemaah menteri. Jadi di sini saya nampak untuk jawatan-jawatan utama menteri itu kita kekal dengan amalan yang sedia ada, bagi kuasa kepada Perdana Menteri untuk menentukan siapakah pasukan yang terbaik. Tetapi ada cadangan bahawa pelantikan-pelantikan kepada agensi-agensi utama, contohnya Ketua Polis Negara, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya ataupun Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ataupun SPRM, mestilah melalui satu proses pengesahan di Parlimen. Malah dalam manifesto Pakatan Harapan pernah dicakap bahawa semakan pencalonan lantikan. Jadi pencalonan bagi lantikan pendakwa raya, jawatan-jawatan utama, Suruhan SPRM, SPR, Ketua Polis Negara perlu disemak oleh jawatankuasa pilihan khas Parlimen yang terdiri daripada ahli pelbagai parti. Jaminan jawatan akan diberi kepada individu yang dilantik supaya tempoh perkhidmatan mereka tidak ditamat secara sewenang-wenangnya oleh Perdana Menteri. So pernah ada cadangan bukan menteri, anggota jemaah menteri, tetapi jawatan-jawatan utama seperti KP SPRM, pengurusi SPR, KPN dan sebagainya disahkan oleh Parlimen. Saya rasa itu adalah satu cadangan yang baik dan mungkin boleh ditambah di atas proses pelantikan yang sedia ada. Syaril, what do you think? Mungkin kalau kita tak nak letakkan sebagai syarat bahawa mesti dapat kelulusan daripada jawatankuasa pilihan khas Parlimen, kita buat baby step dululah. So kita kekal dengan proses yang sedia ada, maksudnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan mencadangkan nama untuk dapat berkenan Yang Tuan Agong seperti biasa. Tetapi dalam proses itu, siapa saja yang telah pun dicalonkan sebagai IGP, pengurusi SPR, KP SPRM yang baru mesti menghadiri satu sesi hearing bersama dengan jawatankuasa pilihan khas, bukan untuk meluluskan dia punya pelantikan sebab let's take it as given for now, tetapi sekurang-kurangnya supaya jawatankuasa pilihan khas boleh grill dia lah tentang apa dia nak buat, apakah langkah-langkah baru yang akan dilaksanakan oleh pelantikan baru ini. So di situ kita boleh lihat bahawa we don't go the whole way. Mungkin ada kebimbangan bahawa this takes away the prerogative of the Prime Minister dan sebagainya, tetapi sekurang-kurangnya ada scrutiny pelantikan baru ni kepada jawatankuasa pilihan khas Parlimen. Yang kedua, Syaril, sebelum kita pergi kepada soalan seterusnya, adalah sama ada
confirmation hearings should be live or not, or these jawatan-kuasa, perbincangan jawatan-kuasa boleh diadakan secara live. Saya pernah cadangkan bahawa antara pendengaran awam ataupun pendengaran PAC yang penting lah, yang melibatkan isu kepentingan umum. Contohnya waktu saya dipanggil oleh PAC, Jawatan-Kuasa Kira-kira Wang Negara, untuk membincangkan dan menjawab soalan berkaitan dengan perolehan vaksin. Sebagai contoh ya, satu program besar RM5 bilion Malaysia dan sebagainya. I would have loved for it to have been broadcast live. Barulah orang boleh nampak. Walaupun apa yang berlaku dalam PAC tu ada dalam handset, tapi I think 0.001% of Malaysian population baca handset lah. Tapi kalau dia dalam bentuk BBC Parliament ataupun dalam bentuk C-SPAN Congress, saya rasa ramai juga yang akan tune in, especially isu yang besar. Saya bagi contoh yang pengalaman saya. So saya setuju kalau sekiranya sesi saya dengan Jawatan-Kuasa Kira-kira Wang Negara berkaitan dengan vaksin dibuat secara live, tetapi waktu saya tunjuk kontrak itu, saya minta supaya saya tunjuk kepada ahli-ahli jawatankuasa saja, sebab itu bukan keselamatan negara, itu memang perundangan lah. Ada terikat dengan not NDA. You are the more probable PM in this ni, but maybe I'll take it anyway. In terms of why kita dalam middle income trap, I guess what we would do if we had the power to do anything about it. Saya rasa kalau nak tambah sikit lah, ini memerlukan banyak rancangan secara mikro, memerlukan kabinet dan juga seorang Perdana Menteri yang bukan hanya melihat kepada grand strategy, tetapi betul-betul melihat kepada langkah-langkah taktikal yang perlu dibuat pada setiap hari dan setiap minggu untuk memastikan bahawa the building blocks for change happen. So in terms of for instance tripartite negotiation antara kerajaan, majikan dan pekerja, betul-betul kena ada involvement daripada Perdana Menteri sendiri, bukan hanya daripada Menteri Sumber Manusia, untuk memastikan bahawa majikan memahami bahawa jika produktiviti itu naik, ia mestilah dibalas ataupun dihargai dengan gaji yang setimpal. Saya rasa memang ada disconnect sekarang ni, dan majikan akan guna dia punya kuasa untuk memastikan bahawa kerajaan rasa diugut. Kalau sekiranya ditekan terlalu banyak majikan akan kata okay, then we will not invest, private investment will go down, dan akhirnya pekerja-pekerja pun semua terkesan dengan gaji yang rendah. Bahawa what did you call it, a loop, doom loop, I guess. Doom loop itu sebenarnya bukan hanya soal produktiviti dan gaji. Doom loop ini melibatkan putaran ganas kesederhanaan ataupun vicious cycle of mediocrity yang melibatkan the whole economy, because bila doom loop ini berlaku antara majikan dan pekerja, dengan mudah cakaplah apa yang saya katakan tadi, bukan hanya produktiviti kita rendah, tetapi bila ada bukti produktiviti kita naik, pekerja kita semakin cekap, majikan tak bayar untuk peningkatan kecekapan tersebut. Bila tak bayar, wages are suppressed. Dan wages are suppressed not just because of that. Wages are also suppressed sebab kita ada lambakan pekerja asing yang kita terus bagi kepada sektor-sektor tertentu, terutamanya sektor pembinaan, sektor perkilangan dan sebagainya. There's no political will to change that. Dan bila wages are suppressed, dan kerajaan punya ruang fiskal, hampir semua ruang fiskal yang ada, tambahan yang ada tu mestilah diberi kepada benda-benda macam subsidi, benda yang regresif, yang tidak produktif. Akan ada pendengar yang marah saya lah kata subsidi is regressive, but it is regressive sebab ia hanya menampung perbezaan kos apa yang kerajaan rasa rakyat mampu bayar dan juga harga pasaran. So bila kita punya resource allocation is not optimized, jadi memang kita akan jadi trap dalam middle income trap ini. Kita terperangkap dalam perangkap middle income atau pendapatan sederhana ini, pertengahan ini. Jadi bagi saya mesti ada usaha to break that loop. Kerajaan dengan hands-on, dengan pendekatan yang hands-on, mestilah bincang apakah reasonable, apakah peningkatan yang perlu dilaksanakan, apakah median perbezaan jurang antara CEO dengan pekerja pertengahan yang boleh diterima berdasarkan kepada amalan antarabangsa. Bukan kita paksa CEO ataupun majikan-majikan membuat sesuatu yang tak dibuat di tempat lain. Macam saya kata tadi, the statistics are there, OECD dan juga negara-negara upper middle income yang lain. Itu yang pertama.